Selawat dan salam semoga Allah petruk pesampo ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melaki Allah sehingga urus akhirat. Kita nyoba berumpuk dengan Nabi Muhammad, jahanam berumpuk dan melaki Allah sehingga urus akhirat. Kita nyoba berumpuk syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama mutaqaddimin mutaakhirin, ulama-ulama muktabar dan gurai-gurai yang mantapna serasa patuh di hati umurnya. Dan melaki Allah pujit usuluh dalam gelap. Dan melaki Allah pujit petunjuk pada kitanya udip di dunia sampai singah tahu apa Allah Subhanahu wa taala. Puji urus daripada tema memakim ingin kena. Dia tanya di seluruh sahabat Pak Nabi, ya Rasulullah, puna urun kena marah. Nah, ke Nabi, kita cara urun kena marah. Pak ma gikun gegok, gok hanai balas. Berarti gok yang tengah kena marah. Ron min kena gok, dia pak ma kita. Iba ikun dia urunnya. Iya mantap. Berarti dia udah kena marah. Tapi dia tak gegok pak ma kah? Ibalah pak ma kah? Berarti tanya kena ma masing-masing. Anak muda sayang ulun berkata, anak muda kata nonton bola anak muda. Ronaldo main dengan Lionel Messi, 3 champion. Lalu Barcelona saya kosong dengan Juventus. Betul. Bukan nonton dah. Kira nonton dah kan. Dia mana waktu anak itu bola, pak ma. Yang lagi tak nak marah. Maka anak muda punya pelajah murid. Yang temenak kamu pegang nama macam kanduri. Yang temenak dia orang gatin. Orang gatin papa kalau pelai Nabi yang kuat temenak papa. Pak ma kena, pak ma gede, ok ma kena, ok ma gede, lek ma kena, lek ma gede. Lu kau pernah tu contoh-contoh temenak macam-macam lagi yang. Maka ibu-ibu yang kuat-kuat temenak baik ni. Bapak-bapak yang jauh laut yang kuat-kuat temenak baik ni pak. Gatin dia temenak. Menyepelai udip berberkat. Rezeki berberkat, anak muda rezeki berberkat. Jodoh berputari, cantik. Baik, kuat cuma yang full. Yang kedua, yang merupakan Nabi sehingga anak-anak durhaka. Anak-anak yang hanya terima. Anak yang hanya berbakti kepada dua orang syik. Kemang, walaupun lo pegahnya yang dua-duanya, dia nama ayah. Dengan mak juga. Mak kabo, ayah kabo. Tanya 8, tanya 10. Fikir mak dia. Tanya 10. Pegawai dalam rumah tu. Tanya 10. Dia kebut pengusaha. Tapi mak di rumah tidur tu klik-klik. Ayah anak tua perempuan. Sakit anak sobar rumah sakit. Nyan tanda-tanda tanya anak-anak durhaka. Adik, nak pernah tanya dalam kandungan? Nak pernah dalam kandungan? Nak ingat je? Nak ingat je? Acik ingat ya. Ini si kurung bulan 10 euro tanya hinod wabi sekalian. Tunggu menyana urang syik yang kedua tunggu. Menyepelai udip sunat. Menyepelai udip tanya bahagia. Menyepelai keberkat dari Allah di urang syik jaga. Si kurung bulan 10 euro lamnyor. 2 ton kata beraini. Gebimom. Kau yang gejak-gejak hijab batik ke balut. Malam dukut tunggu. Nyamban kasih sayang urung syik kepada kitanya. Tapi dia kata, jawab saya keraya. Karena rumah raya. Karena motor raya. Karena penuh raya. Wah, dia urung syik. Maaf. Mi, urung syik. Jaga betul. Nah ini ya. Melahirkan but yang paling sakit sebelum mati. Mi, nak sakit melahirkan. Bak orang agak nak budak dia. Hantar merasa menon nyok agak porno habar. Tingkat rumah tatuh keluh sakit pun. Ubeno itu dia. Nata merasa. Ubeno itu dia. Kemaah urinam sekurang bulan 10 euro ke kandung mehmoh. Wahna kalau wahna bukan lumuh bersangatan lumuh ulun tuan maaf
Heboh sinyal. Ada ajak-ajak badawah meruput. Leboh sinyal. Tahun 2005 lahir anak pun. Dina umum gahsa SMA. Belum kalian perjuangan melahirkan urina sayang kumat ingat kumat. Apa? Sakit. Urina belum hana birah. Hana mencap-cap. Ada sakit. Abah sakit. Belum tanya lagi sakit kudet. Sakit tut. Belum kelam. Ya Tuhan. Hai bang sakit. Nyok kerap lahir. Demi Allah ni. Ya Allah ni. 8 malam teruk bidan, 8 lewat 25 30 baru lahir. Nyampan perjuangan urina. Malam iki uberaya bilung luar. Loroi mata aku ya Allah gimana permohonan ya Allah meninggal jika kau kawin kau ya Allah. Kira kucingnya tinggalku. Ya Allah perjuangan permohonan berat ya Allah gerita lagu melahirkan hidung betul aku aman dan sakit punggung ya Allah. Nyok iban lo mana ya Allah. Ni leken wayah tuan lu. Gelo Junaidi tuno ni. Iban. Empakat kamu tapi agak. Ayah tuan dengan roh. Junaidi. Iban. Hai, udah mana kita. Ikutnya pekat dah hari. Lu tanya Mbak Bunda, sayang. Hai pun Bunda roh gitu. Yang ada urinanya hantar mesra ke kau. Gaji dan not kau mesra iri cemburu alah haina. Kau mesra lah tanya ke kau. Dia tahu kau tu abang saya. Dia pula kau tu adik ke. Hai ni ngok. Bunda, aku taplah ke ni. Baik bang, elok normal macam tapi adik sakit hati kaki bang. Anak bu bang perjuangan seorang wanita. Aminnya gitu. Kita pasal di orang. Abang sakit, tapi bidan ni lagi maaf bidan naik. Oh ni bidan kampung. Bidan ni lagi tukang parkir udah lahir ni kau. Bidan boleh ke tukang parkir tu. Terus. Kiri. Nyan hana lewat ke tukang parkir dia ke bidan. Terus. Hop. Nyamnyakan lahir yang mungkin ku pasti labi-labi atau hai aku lahir kalau kewah bidan hai contoh bidan kampung lu nyai bang ikut baca dia subhanallah la ilaha illallah baca dia kita kadang ya Allah kau ini mau baca ya Allah ya Allah Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm a'udzu billahi minal maut. Ya Allah, jadi ya Allah kau dari walaupun mana yang ada lahir. Dari ke pula ada bidan yang bancara bidan. Dek, kami ada kelan. Tarik nafas. Cici. Ini baik benar. Kau sakit dan hana pulih nambah sakit. Dia lagi maaf nyana urus kesehatan. Kenapa rumah lu urus kesehatan? Dia tanya rumah sakit. Perawatannya gaduh ngaping. Engko perawatannya gaduh ngaping. Urang karabating. Bibi merah. Hilap tingklat. Tah warna-warni. Ewe tunggu. Tanya demam punya hijau ubat, tanya sakit flu punya hijau ubat, sakit ulet punya ubat. Orang meninggal nyanyi ubat. Kapan ubat dulu? Maka lagi maaf pejabat tanya hana yang ubat baru mau sakit swasta. Pejabat tanya hana ijak baru mau sakit negeri ni. Pejabat tanya hana ijak baru mau sakit umum. Lagi maaf. Pejabat tanya hoya aku upeneng. Kau nuku. Kalau kedai gua mubaji. Merupa awak pejabat dia. Rupa jipat beda uri yang ubat upeneng lembak dengon. Denginon.
Bak tanya tu, oh peneng lu pegang telefon. Punya tajak uluan angro tiba jalan mubar. Ulun tuan nak pernah batuk. Ulun tuan batuk bagi syik dia punya. Bagi syik punya pelai asal aurat jauh peneng. Tapi tak ngampung. Jadi mana? Hai ngampung ro, ya pengampung tu sakit ro. Ai ni, ulun tuan jatuh peneng batuk. Yang ulun tuan dakwah tengok dalam YouTube batuk. Dengar berapa? Betul. Kekun ayah tuan. Junaidi jauh pendek. Get ayah. Hijau tiket ni jauh pendek. Pakai paspor jauh pendek. Kurang kelebihan dia. Lupa je dengku. Hidup rumah sakit. Hanya rasa rumah sakit. Lagi hotel. Punya hilau dengku pada tambah. Bagi tu kamar macam. Kamar ubat. Rak meninggal. Hidup pada tambah. Hello kebetulan aku berumpak sama doktor Cina. Sakit batuk, lantai leher. Anak mahu hujan. Watak truk balik. Nah ibu kira pegawai wanita dengan mak. Belum tanya Mbak Haji. Cik, sebentar lah. Apa? Orang Malaysia. Apa? Tidak, tanya ini alamat ni. Oh lantai 3 ya? Ya. Watanya kalau nak upi-upi. Mana ada orang tak lo? Lupa je tunjukkan di dunia. Mudah ke dunia mantap. Naik lift, masuk terus ke kiri, ke kanan nanti ada Dr. Cheng Chong juga. Dan doktor. Lupa je ikan aku. Puai ke ni? Ikut saya lah. Amin ni. Ikut saya lah. Ikut je. Je ke? Long ni ke? Tadi dinamnya. Hinan mantap tak boleh. Yang baik tak sak lika, long lika beres. Batu-batu hana ni. Ibadah kupah pak pintu yang. Sini je. Ya. Dua ya lagi. Dua inampe. Jijak pada yang orang kaya umay. Kak, patah ruang poli mata kak. Mengabah dia. Udah. Onon. Yang bila uwi kak apa? Pak Longkok apa main? Yang Pak Tengok. Pak kok mana? Bantuk lu tambah ya lu. Junaidi, Ilyas, Indonesia. Demam. Sabu. Lomberan. Ini ronsen dari Aceh. Tak pakai. Hanya pakai ronsen neon. Ronsen balik. Ronsen. Zaman ronsen tanya menolak kalau bak lampu buat api. Kalau juga. Hidup duduk dalam pudor. Watai pada orang sebelum dalam pudor itu. Tak merokok ke? Yang kedua. Tak merokok ke? Tak mengopi ke? Hanya pergi rokok, hanya pergi kopi. Ke. Paru-paru cikgu bersih ya? Ya. Yang ni hebat ya. Batuk duku vitamin kuning, vitamin merah. Batuk boleh. 3 jauh pendek. Mana you balik? Doktor tanya kalau kata tepi duku. Doktor duku minggu ke jalan ke? Kalau untuk di rumah jalan duku. Nyampan doktor tanya duku. Kalau kemah doktor. Doktor tanya pelesan ku blok-blok ku. Coba duku waktu di beng. Antimo dulu. Ada tu baca dia. Baik menanya. Ni kita nyo kadang-kadang saban, kadang-kadang kita bagi si ubat lombi rasi bagi si. Karena ubatnya bagi si kan ba ubat boleh ba Allah. Ni punya ubat ni, yang ubat ba yang rasi, ba yang kena hati. Kan beda-beda doktor ni. Pada nama doktor. Contoh udah mengandung. Bagi tak ba doktornya. Tambah besar ya. Udah berapa usianya? 6 bulan dong. Oh sehat ya. Lalu doktor beri abang. Ni awak. Anak-anak orang meninggal dalam. Maka dia nak berang ni jabat mi. Sakit jauh ni pada doktor. Punya perlelam ubat dah mana pakai ni. Dia mana yang ubat Allah ni. Yang pulihkan ubat Allah ni. Pagi sakit ular ni. Prokol. Anak tua pemuda sakit ular ni. Prokol. Aku jadi sakit ular bodrek. Ular sama dan tapi bukan ubat beda. Karena yang pulihkan ubat, yang pulih Allah. Ni nyo je ubat. Ni no.
Dia kan kau bang malam ni no. Nhớ chưa cô bạn? Ayah hon ni no. Ayah dua. Ini sakit perumahan apa yang minta ubat? Dengan ubat yang ke tadi. Dengan ubat yang habis tadi. Dibanjit apa ibu ke dia ubat. Nek dia jamun sakit mata ni. Kecok beruhu ke tu ni. Kecok. On kaya kau. Kau apa mata? Saya lucu. Hana ubat macam-macam. Hana ubat tetes, hana ubat nyul. Yang je kuban. Ingin kan? Ikan dia anak ni nama ayah. Kamu sakit boleh. Hati-hati sakit. Ketuk lah. Sepuh nampak ni. Cok dia ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah kami gaduh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas digaduh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. An-Nas digaduh. Qul a'udzu bil falaq. Al-Falaq digaduh. Ayat kursi digaduh. Ya Allah berkat dia ya Allah karena roh yang pulih, wasilah roh ya Allah pulih. Pulih insyaallah. Boleh putih. Anak payah yang kita ubat ni minum. Ni orang syik bertaja. Ni na orang syik yang kau meninggal. Tungku orang syik lungkat Tuhan wa rumah. Tiga-tiga wa rumah. Dia. Jamun hotel puasa ke dia orang syik tanya. Jangan pegah kena dia hamba pak Nabi. Duk begat apa hawa aku? Belum dugok mak. Nampak dugok kan? Apa hawa aku? Belum timpan mak. Nampak jok timpan. Dawa-dawa apa? Tak karu-karu apa? Kapu kubur nak? Hana mak ilung ulai angkutnya mentang mak. Kobek ulai bek gaya. Kalau mak ilung buat hawa ulai. Haji anak pun kena ayah. Pada pergi haji anak pun ilung. Punya iku mentang kabiasa iku ilung. Tu dulu. Ika pura nak? Mak ilung hawa bororo. Mak hanya hai tengok mak buka bororo pun. Yang hina duduk mak bau jom. Jamun ada ubud-ubud yang duduk ilung dah rata ya. Watai kalau nak banyak jamun. Mantang ayah kita banyak dia. Supaya ilo yang mau pikiran waktu mati banyaknya ni, waktu dah haji mati bulan lagi kena dia. Anak mudanya mana itu pula kayaknya. Berarti lagi ada neraka. Nyami. Bergantung. Gekun dia mak nak baju cucut mak ber, nak baju cucut nak ber. Gekun dia anak yang paling tua mak anak buka puasa ke mak? Mak ada buka puasa, anak ini mak ada buka puasa. Padahal rumput kabeh mi kena ke anak baju yang penting ke anak. Corong tanya mana? Nak untuk puhawa ni. Anak mak negasari macam mak. Ini puhawa ni. Lu berni mentang mak. Padanya jangan mau urisol ni. Dia tanya tu. Ni uronyo kok yang katuha gedu ilmu. Ayah gedu ikut kenang asam aurat bagi mahwisi. Ayah ini ikut kenang asam aurat. Mak ini ikut anak kita buat apa? Anak naik tinggal di taboh ilok semai taboh tinggal ilok sukun taboh tinggal di PD taboh tinggal di Bandar Aceh taboh. Mesti roh anak tu anak ni. Survei membuktikan, ingat. Orang syik tanya, rata-rata penyakit. Orang syik mak ayah tanya dekat dua-dua sakit, kan gara-gara penyakit. Survei membuktikan. Tapi gara-gara mupiki. Jamun di kem-kem kicau, nenek jadi, nenek, Emi, tenang, kalau namanya Emi, orangnya sepi rumah. Maka kami tergagal dua. Sudah ada puan aku. Wah, aku masuk. Pada telefon di mana? Puan mana? Pak Jinon. Nyantang kita yang patron. Viewer drone. Yang bahasa unsi. Hana mesti dari nak boleh wang kena ni. Hana. Ni pat puan mana? Yang berarti orang syik sedang rit. Orang syik jaga bukan. Yang tabuk. Tunggu. Wan. Orang syik dong tunggu kat Tuhan.
berbakti. Tunggu orang syik long kahanali yang ingat. Mi punya orang syik kahanali. Mak ayah kahanali. Puja orang syik. Urah hamil malam Jumat menghadiri anak yatim dua rohero. Ya, di makanan anak yatim niat orang syik. Yang menoa batengku, dikret doa berut orang syik. Yang tanda-tanda tanya orang berbakti kepada kedua orang tua. Maka yang kedua, jangan merumpuk dengan Nabi siro. Anak-anak durhaka dengan Nabi Muhammad, dengan orang syik durhaka dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad merupakan kekasih Allah dan kekasih Allah tabuh ke Allah. Orang syik kita tanya. Yang kedua, yang kedua, yang pun benar dengan berat. Yang pun benar yang han merumpuk dengan Nabi, orang-orang yang kuat di mana. Yang kedua yang han merumpuk dengan Nabi Allah, orang-orang yang durhaka kepada dua orang syik. Yang kedua yang han merumpuk dengan Nabi, orang-orang yang apabila mendengar selawat, orang-orang yang apabila mendengar nan Muhammad, orang-orang yang apabila nan mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di orang yang hanagakeun sallallahu alaihi wasallam. Anak muda, mak beliheun mak. Nalih wadai bang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang Pak Jembu dah duduk dah kelak-kelak hantarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tengah huruf akhirat akan dipukul tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Su panggilan. Tengah huruf akhirat gehoi. Gehoi terorong. Junaidi. Gehoi lu. Elok nak dengar apa? Nak buat mayang. Lokatnya lo ni Allah. Junaidi kena. Sama dia ni. Anak payah pemeriksaan. Maka ni Allah, dia orang pegang ke Nabi, dia mahu you. Dia mahu. Kedua pemuda apa? Naik dia apa? Lo dia Allah. Nama. Kalau ni hanai. Nak nak yang par. Bisi baik kedua. Roda ke, roda betul ini. Mana orang-orang yang hanai dengan apa? Orang-orang yang berdua-dua tu bang, maka orang yang tinggal dengung, anak dengar panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengung orang-orang yang hana musawat ke Nabi, tinggal apabila merumpuk dengan Nabi dengung, hana dirinya Nabi Muhammad. Itanya orang akhirat di pegang Nabi ni, yang pegang dakwahnya orang tu merumpuk Nabi. Amin. Anak ramai mungkin. Yang pegang dakwahnya itu yang tak terima Nabi. Kaki. Dari mana hanya pokok je ibang dah ibang ini. Ke ibu boy. Bayar le. Lalu. Ke buka dakwah dia. Dia buka panggung urtak ke ambil semayang ini. Baru tak juga buat semayang juga ke belum. Adik muda semayang itu lagi. Semayang. Baik buka doa lagi. Kau buka bui. Anak ni dah orang awak. Baik perkara lagi. Ya. Anak guna ada bukan dakwah, anak guna kaduriu. Anak guna ada punya anak semua. Bayang. Ya. Urina anak bayang. Inam. Ada inam mana? Uraga mana bayang? Awinam, bui. Masa bawa keluarga anak bayang. Kantau kakak bagi kakak bui. Nyanu. Dengar panggilan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Bismillah. Abang jauh laut. Oi. Ni agak-agak ya dengan kabarku. Abang jauh. Oi pagi sih lanjut lagi. Amin ya ni. Abang jauh laut. Urung-urung di laut mati tenggelam. Lam mati syahid. Draw yang lam laut mati syahid. Yang nak maya. Syahud. Ni banjir lok sukun barosan. Sedih kan? Long lok sukun. Banjir lok sukun barosan. Merumpuk bahasa mi berita mi cukup sedih mungkin naik tamu bak koran. Anak mit daya. Anak mit bak hafiz Quran. 20 juz dia hafal Quran ham.
Lun kun watai lun dengar beritanya waktu permoton. Bismillah ya Allah, syurga tempat mereka ya Allah. Lama nak fitnah dojuh yang baik Quran. Ibang kena orang syirik. Nyanda ilaji kepada orang-orang yang ajarkan Al-Quran, orang-orang yang hafal Quran, orang yang jaga Al-Quran, yang bernua Al-Quran. Le tamang syurga doi. Icok mahkota, petang mak bayam. Icok mahkota. Itari ayah, itari mak dalam syurga. Itari adik, itari abang, itari itari cukai. Menunduk uri yang muturingan kan? Itari dalam syurga. Ni, icok pulang tabuhan hafal Quran dalam banjir baru elok kekun ni. Menyena orang sedih, orang pengahan apa dia sedih. Kerana jika kita tempatkan di Allah lam syuruh. Tanya orang yang fikir-fikir orang tadi. Lam laut dia pulau tadi. Mati je pasti. Oi kampungnya kaput dah, bang Syed. Kaput dah, fikir-fikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak mi tu bukan ni. Nah yang dah jauh kepkor. Kedua Allah tunggu bulan bin tunggu pulih. Nah yang tu alhamdulillah hawaiji. Tengok kumpul bila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua Allah mengisi ni rumah. Ya kacau dah bodoh-bodoh ajamu. Urangnya takkan kau. Tanya apa kau? Tengok ijak apa kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjalan. Anak buat dia awak. Boleh tak mengira hakim daripada pagi makam ya. Panitia tengok, mulut tengok, bahagian dah. Bawai dakwah hambut. Naik kamu je mak awal-awal je. Kira betul kan? Kalau dia yang kena betul. Kakak ini menang dah Pak. Yang nak pulang. Ibu. Dek, 50 ni. Yang main HP nak pergi. Aku bah dia HP kau. Kalau kau macam mana HP? Kaya dia kau. Main HP ke dong ni. Fikir je macam mana HP. Saya awalnya aku mahu sama HP kau. Kau bah HP. Main HP dengan dakwah dengan aku nak tengok. Tak tengok. Oi. Tak tengok. Betul-betul ni kau. Yang bayar ke dakwah main HP. Mereka tunggu but. Memang. Aku balik bayar HP. Tunggu bayar tunggu. Kalau main kucing tu. Anu banyak main shit. Main je. Yang udah ayah bulan, main ayah bulan yang mati ribu. Kemah udah. Dia pegang juga baru shit. Kemana macam je tunggu. Tengok dua tunggu kan. Macam bayar macam ni. Weh cuti. Wah dekat ini orang. Baik ni. Hari ada pegang. Kau tegi geti punyulong tengku. Punyung je main geti yang. Tengok aku pedak. Ni apa mau buat dia. Baik ni. Hai pegang. Insya-Allah belum nunggu. Tegi kau je. Nyamuk menapah je dia. Ada wai no. Tengok aku pedak. Lewat betul bulan. Pegang. Baik ni. Pegang ada lagi. Itu pen long. Itu main pen main. Makanya tanya yang ni jo jaga terus jo baru mau dulu. Mereka dulu jo ada kuah 60 video. Yo ya jo ada kuah jam tekan sama baru mau dulu. Saya ada kuah yo. Yo dengku-dengkunya macam mudah-mudah kalau mau jauh ya ke Tuhan. Kadang-kadang aku fikiran ni orang tu. Baca dah dari kau. Ilo sampai lo pula apa peliti, lo guru. Bila perlu semua guru-guru dengan pistol kayak apa. Sah tu ini.
Anu yang karu. Piu. Dek, nak tahu lepoh bar mohon. Atau lepoh. Nah, ini kata nopoh bak gure, pegah di ulama, hanali kena nopoh bak malai. You poh juga. Yang mesti lah ada poh yang ni, leu. Wah, mereka. Tengku dengan ucap pun. Pray mereka. Hana apa mak, tanya awak juga apa mak ayah. Kerja mak ayah tak kena tengku. Beres. Tanya Allah, tak kena poh no, pray dekat dia. Pakai dah tengku, ada kerja. Yang udah pakai no. Main bola hai tengku you nak. Main kali-kali kuat, dia tak kuat. Hei, tengok ni, keluar. Hei, tengok ni. Keluar rumah apa dekat ni? Pray dekat. Klik. Dekat ni kat lu. Bawah kat jam bertepat. Dekat klik ni dia kepala. Ini dia pegang banget. Dekat okey. Limpa dia bu. Baru mau pun. Ngawi ke kau aku dengan kecap pun. Buah rumah. Dekat mang. Ayah lu berimau. Berimau ayah lu. Mantan. Wah rumah nyamak jalan rumah. Bukan mak bayar tu. Nak rupa dia punya. Sakit dah rupa. Keluar rumah. Pakai lagi ya. Rupa dia tu. Pakai apa? Dengan aku. Pakai gaya. Main bola awak nak belakang. You kalau ada rupa. Pergi ke dalam. Bukan yang wajeng. Nampak dia pun rupa dulu kalau ada dua kelek tiga awik you. Dah fikir ke bantu dengku dia urusi itu. Apa pada kali kata. Lega tak kenapa kan? Lega kenapa? Yang makai dengan Quran. Menyenang ni kenapa nak alhamdulillah. Anak mit dengku, dia pong. Mandengku ham, dengku ronyoi pegaham, dengku ham yang pancu Islam ke ham. Sebab yang kena ke Islam ham, punya kegop. Ho! Orangnya dengku. Yang punya hitam sama YouTube ada idrop belum, balik ada mudah siap. Siap pun dah ham. Paling siap, siap. Murah hati kan. Yang tu siap, yang tu yang jatuhnya, jatuhnya. Siapa? Kedok gila kubur. Ayo, negara orangnya tu. Tanya orang Islam nombor satu. Nyawa pegang agak politik tu. Mana hancur dengan Islam? Macam pelaku dengan Islam. Menyatanya salah aja. Menyogok mana salah. Maka kita tanya dimana nombor satu. Jaga gure-gure. Jaga ulama-ulama. Jaga tengku-tengku. Jaga ustaz-ustaz. InsyaAllah punya tak jaga. God mengerong. Yang ini baca orang yang kita kalah ni, memang tahu ni dia kalah ni. Islam ikut lebih. Kita ni ramai di orang Islam, tapi pesan bahaya ni. Islam orang ramai, Islam munafik. Bak abah Islam, bak buat tentu yang dia play, yang dia proyek, yang ada jabatan, yang kena dikun. Memang. Ya dia. Kan ayo. Apa ayo nak kedua? Adik, ya, abut. Nak dengar? Ya, abut. Ni selawat ke Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni tengah duduk malam ni kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ajak Jumaat ni kan? Selawat tu. Tak serah-serah pada. Sallallahu ala Muhammad. Tidak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu pami jujur. Merokok Nabi nama dia laut. Laut ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya malam ni ramai-ramai. Ya Nabi salam alaika. Anahi dah kan ramai urut. Ya boleh.
lagu ya. Ya dengar dia Allah dan malaikat dia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam. Salam alaika. Nak mahi, tak risau mana. Kira ragam pun, ragam nandu. Ragam mana muda ulun tua, cita yang kelabut tiga nandu boleh. Yang dulu yuk tenda beraya tu. Dek kai poh rambut. Nandu, ragam. Ujiannya. Nak ujian? Ya, ragam nandu. 1, 2, 3. Ya Nabi. Anak Amin mengadu mutu Anak Amin. Berdua ayat. Beri itu duha agak para wajib. Anak Amin. Ya Nabi. 1, 2, 3. Urina. Hai bukan main ni. Urina raya tu. Uraga kala-kala urina hari. Urina 1, 2, 3. Wadah tawar kumau seraya surino nya padu yang janda bolong ya raya gede su onyot waktu oma menang yang janda getainya padu kita sekali hai kak maslawat boleh ke Nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni habis sekalian yang kemuliaan ada Allah, heboh golongannya. Apabila tentu datim musawir ke Nabi, datim hormat kepada dua ulun syik, datim jaga abah daripada tim menak. InsyaAllah kita nyoban bandung singoh rompok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tekalian 14 sah dibukun. Salli wa sallim ya Rabbi Allah ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Umar Usman Ali Allah Abu Bakar sahabat Nabi Tuan Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad janjungan kami ya Maulana ya Habibi Allah nepeh kamu apa ule titi ya nepeh wa ya Muhammad Nabi syafaat kemudian hari kita tengok boleh berempuk syafaat bak Nabi Muhammad. Anak muda perlu syafaat, orang inang perlu syafaat, orang agam perlu syafaat. Kita nyoban bandung singoh urang akhirat perlu syafaat bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ingin kena. Nyot apakah ke Nabi baca. Ingin kena. Mi Nabi kita nyoh Muhammad nasifut berbah sifat yang kaya tersebut. Sidiq, amanah, fatanah, tabligh yang Nabi ni. Tapi waktu terkadang lebih lagi sifat-sifat Nabi ni. Bukanlah sifat-sifat Nabi yang bagi kita terkadang doronyot. Yang pun terkadang ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad paling mengucapkan alhamdulillah. Nabi Muhammad paling geput jaro ba Allah, gila syukur ba Allah. Bahkan pernah ditanya di Fatimah, pernah ditanya di Aisyah, Muhammad, bahkan kata sabi-sabi kita bersyukur kepada Allah.
Bukankah kata masuk syurga Muhammad? Dia jawab dia Nabi Muhammad, aku bersyukur kepada Allah karena nikmat dan rahmat yang Allah beri kepada kita. Ni Abi menyenau orang bertanya, Tengku, Nabi tanya orang yasin orang kaya. Maka jawab Tengku, Nabi tanya orang kaya tapi hana pedih kaya. Nabi tanya galak udip sederhana. Ni kala ni Pak Sabah urut tu Sayyidina Umar rumah Nabi. Assalamualaikum. Salam. Buka pintu dia Nabi. Rupanya Nabi baru kepada Nabi ke ada pelepuk kurma. On kurma pelepuk kurma membungkuh menani. Bicok kera tu. Ikan tidak bantai. Ke hendak pakai pajen. Dia tu inok. Pada kekalan dia Sayyidina Umar bekas daripada pelepuk kurma teklik Sayyidina Umar. Teklik. Katanya dia Nabi Umar 5 tabaki Umar. Pakai teklik Umar. Kekendil Umar. Long klik ya Rasulullah. Sedih tak lo kalian kata Rasulullah. Kata sirah kekasih Allah, sirah Rasulullah. Orang yang kagak jamin syurga di Allah. Kata merupakan kekasih Allah. Kata merupakan panglima perang. Kata merupakan raja. Kata merupakan nabi utusan Allah. Tapi kata lo kalian buat tak lepuk kurma mantap nak bahu tu. Raja-raja lain, Raja Romawi, Raja Persia. Dia tuh jiduk dia tuh bakal silap dia pakai silap mu. Putra kekendil Nabi Muhammad Umar, jangan kau bersedih dengan dunia ini Umar, karena dunianya hanya tempat sementara. Bersyukur kepada Allah Umar, tempat ada lagi rupa dan lagi Allah bergantung tinggal ke tempat yang layak. Ni Nabi Muhammad Nabi yang paling bersyukur. Orang nah yang kasih orang memi nah yang hanapai rumah ubi-ubi raya di Purgalan budna et gaji di Pur juta juta nak habis cik belian putra yang anak syukur kita nyomin pun menyapulai udit betenang udit memangat hati syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua syukur kepada Allah ni kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Yang kedua cara bersyukur kepada Allah, baik silau katakan harta gok, baik bengih kepada orang yang lain. Ni rezeki kalau dibagi-bagi di Allah. Rasa senang, rasa bahagia juga di Allah masing-masing. Ni kalian kena. Gurai nama tu. Ro nama tu. Mana? Belum lah. Bagi si nama tu. Mana aja? Mau belah tu nak lagi. Bina Dina. Pak mata buruk ya. Syukur. Pun kalau ada tolong dia nama tu. Ini kalian ni bersyukur. Ni nak kau rejak bawa orang meninggal. Nak kau nak orang meninggal kampung-kampung lain. Kampung Pelanda nak orang meninggal nak kau rejak. Pu. Mo. Motopu. Chevro. Punggung. Ya betul. Asap kupui. Yang tu samping repot yang pakai baju putih hitam. Kaknya putih kak ni. Ni ada kak ni putih. Pakai bangua baru meninggal itu hitam kak ni. Saya faham tu. Hitam. Ni orang bersyukur. Ni bahagia kepada Allah. Lewat diri ke drone motor Innova Ribbon asyik dalam kekun dekat dalam tu dalam motor Ribbon yang dengan pelakor sayang tu rinang yang nak jai le asap-asap menansum dari urut tiba-tiba itu hujan bulu tu ikutnya lah masih gitu dia urung mumi hai kedua motor tu bukan lah motor Chevrolet hai nah namanya le pura ike menye motor ati mati mah itu dua je barokah nak pergi ke mati buka pintu buka ke wilayah nyampah itu cuma mati berarti Allah lebih senang beda tak fikir orang yang motor kah bahagi tak fikir orang itangin hana bahagianya tak terasa. Nah yang kena kan kawan hai kiban dia menjadi kepermoh tengkunya mana rasa kelagi-lagi kau kering tak puan juga malah sayu bang ikut imut rasa kalah bang hanya ala solat Allah akbar kami tak maliki ni kerja ni kemenang banyak je ke permoh tengkunya di rumah sang nasobu berat ya Allah
Di rumah hotel galau-galau naso menua aku kan ada galan dengkunya padahal kau dengku lagi kan bela-bela kau ke dengku lah aduh ni rumah lu aku ikut ni rumah abang kajian beri dakwah tiga abang dah dua sirot di rumah abang di malam bawa pohon rumah tengok pohon abang dah bikin ni rumah lu saya bikin abang malam tengah nak dakwah nah dek malam Selasa abang kublukan terbaik di PDHU keruku malam Rabu bang malam Rabu abang bandar Aceh uluk ngadik malam Kamis bang malam Kamis abang kampung Keramat di malam Jumaat bang Kebungkah di malam Sabtu bang Jauh Darah Alam di macam peri bang saya ukir kan orang bang yang udah ada gula ini bang permolong tergulai ni bidan ni udah ada maka senang masing-masing tantang ada kala nurun motor midaku nanti ke mana orang motornya padahal motornya itu lako orang rumah muka siapa lagi Prabu di beruang di kau mungkin beruang mengatai Honda turun kala syukur turun ke Honda itu macam Honda aja pun buku mangan Honda rumah himai nak tapi kadang-kadang mencari debu-debu dulu berada dia kadang-kadang tiga orang jual di rumah dulu kau mesra dia dulu ada tarian 3 kali ke bang dia 3 tahun ni bang dia dulu syukur pakai motor sama kali hantar berbolong yang amat tu iya bang ada imam tu gini kena orang rembok dia ni alhamdulillah apa pernah sampai mana sah hana saya kami sampai orang hana syukur kau kesi